Baik, kalau anda dah faham benda ni, kalau anda tak mahir sangat pun tentang order block, okey, benda ni dapat menolong anda banyak. Okey, so kita tengok di sini. Okay, dekat chart. Okey, so bila ada FVG ataupun order block dekat sini, anda boleh entry sell. Kalau berada di bawah ini, anda jumpa contoh macam ni, apa tak? FVG. Okey, sekali lagi anda akan belajar. Okey, saya delete kejap. Okey, anda nampak ini kita sebut fair value gap. Okey, mungkin anda terfikir, oh ni fair value gap, harga datang sini, okey, lepas ni sell. Tak. Okey, dia lebih kepada zone buy tadi kita nampak. Faham tak? Okey, baik, saya tak nak melengahkan masa anda. Okey, sekarang ini saya nak terus fokus kepada fair value gap dan beberapa istilah penting. So, anda akan lebih faham kegunaan dia masa premium dan diskaun. Okey, nampak tak? Ini satu contoh lah, tapi tak apa, sekejap lagi kita akan tengok balik. Okey, fair value gap. Fair value gap, FVG, atau kita sebut sebagai imbalance. Senang cerita macam ni lah tuan-tuan dan puan. Saya nak bagi gambaran sebelum saya tunjuk dalam candle. Katalah ada seorang penjual. Okey, dia nak jual satu barang ni. Dia nak jual satu barang ni. Okey, dia akan cari berapa seller. Sorry, berapa buyer. Ni buyer, ni seller. So, seorang penjual ni, dia ada satu box. Katalah dia nak jual satu barang ni. Okey, dia nak cari berapa buyer. Mestilah mencari satu buyer, betul tak? Okey, sebab dia ada satu barang. Sekarang kita tak nak soalkan berapa buyer, berapa seller. Berapa barang dia ada? Satu. So, dia cari seorang buyer, dia pergi jual. Faham tak? Di waktu yang sama lepas tu dia ada tiga barang. So, dia boleh jual sama ada dekat tiga orang ataupun seorang beli dua, seorang beli satu. Tapi persoalannya, tiga barang ini sudah ada pembeli. Faham tak? Jelas, Baik. Saya bagi satu lagi situasi. Ada seorang seller, ada dekat 5 barang. Okey? Tiba-tiba datangnya 20 orang. Okey, ada 20 orang datang. Okey? Kalau dia nak jual satu pun baru dia dapat fulfillkan 5 orang. Betul tak? So, baki lagi 15 orang tu apa dia boleh buat? Okey? Apa dia boleh buat? Maksimum. Kalau kita tengok kerajaan pun, okey, kerajaan ke, ataupun kita tengok peniaga ke, kalau barang dia ada demand, apa dia akan buat? Dia akan naikkan harga. Betul tak? Dia akan naikkan harga ataupun mungkin dia boleh jual dekat 5 orang dulu, lagi baki 15 orang dia kata tunggu kejap. Betul tak? Selalunya macam itulah. Faham tak? So dalam situasi ini, 5 orang dia dah jual, baki 15 orang tengah tunggu, apa dia orang akan buat? Dia orang akan tunggu lagi untuk 15 yang akan datang. So di waktu yang sama, demand untuk this thing akan naik. Maksudnya bila demand naik, harga naik. So dia akan naik dulu. Faham tak? Dia akan naik dulu, then dia fulfillkan. Kita tengok ketika berlakunya COVID-19. Okey, satu face mask yang kita beli beberapa sen dahulu, boleh pergi sampai RM100. Kenapa? Demand. Terlalu banyak buyer sampai supply itu tak cukup. Seller tak cukup. Okey, begitu juga kita interpret dalam candle. Okey, kita tengok Kalau satu candle bullish, okey, saya tukar warna supaya bagi anda faham betul-betul. Pointer option, in color saya ambil hijau. Okey. Contoh ni satu candle bullish. Okey. Apa maksud candle bullish ni tuan-tuan dan puan-puan? Daripada sini sampai ke sini telah berlaku transaksi. Okey. Body ke, shadow ke, keseluruhan ini berlaku transaksi beli dan jual. Okey. Faham tak tuan-tuan dan puan-puan? Okey. Tetapi apabila dia berlaku situasi macam ni, sekejap saya lukis kemas sikit. Okey, anda tengok
Di sini semua ada pembeli. Pembeli dan penjual. Okey, di sini ada pembeli penjual. Okey. Kita tengok dekat sini, candle yang ketiga ni, shadow dia datang ke sini saja. Pasal nak benda ni? Okey, dan yang candle pertama tadi tu, dia datang sampai ke sini. Okey. Minta maaf lah, saya lukis tak kemas kejap. Okey. Shadow dia berakhir kat mana? Sini. Soalan di sini adalah, kenapa shadow tak datang di kawasan ini? Pasal tak? Anda pasal tak? Faham tak? Okay, anda tengok gambar aja ni. Okey, candle pertama dia punya high sampai ke sini kan? Okey. Candle ketiga pula, dia punya low sampai sini. Kenapa persoalannya? Candle pertama ni high dia tak naik sampai ke sini. Shadow dia tak naik sampai ke situ. Ataupun shadow bawah ni tak turun sampai ke sini. Kenapa? Sebab di ruangan ini, apa yang berlakunya adalah banyaknya order buy yang tidak ada pembeli. Tiada pembelian. Maksudnya dia hanya ada order buy sahaja. Dia tak ada sell. Kalau anda tengok candle-candle ni, okay, dia berjumpa, bertembung, maksudnya dia ada order buy dan sell. Kalau dalam bahasa saham kita sebut matching lah. Okay, buy dan sell. Faham tak? Okay, siapa yang pernah trade saham, dia tahulah. Okay, kalau dia beli satu saham, dia beli 10,000 unit. Okay, kadang-kadang dia akan dapat 5,000 unit. Pasal apa? Sebab ada penjual yang jual 5,000 kat kita. Kita beli kan? Kita nak beli 10,000 tapi kita dapat 5,000 saja. Baki tak matching. Sebab tak ada jual. Kita tak ada orang yang nak jual kat kita. Hanya seorang penjual yang dapat jual kat kita 5,000. Lagi seorang, kita tengah cari penjual yang lain yang boleh jual dekat kita lagi baki 5,000. Faham tak? Itu kita sebut matching. Macam tu juga dalam pasaran mata wang. Sama, semua instrumen sama cerita. Okay? So, kawasan ini menunjukkan order buy yang tidak ada pembelian, tidak ada matching. So, bila tak matching, kita sebut dia tak balance. Okay, dia tak balance lah sebab buyer buy dan ada buy, ada sell, itu kita sebut balance. Ada buy sahaja, tak ada sell, maksudnya itu tersebut imbalance. Okay, ataupun dalam bahasa, satu lagi bahasa adalah fair value gap ataupun imbalance. Okay, sama juga kita tengok dekat sini. Nampak shadow dia turun sampai ke sini. High ni sampai ke sini. So, nampak tak? Kenapa? Soalan dia kenapa yang ni dia tak turun sampai ke sini? Kenapa high ini tidak naik sampai ke sini? So, itu menunjukkan itu adalah kawasan imbalance. Faham Baik. Kenapa kita belajar imbalance? Imbalance pertama sekali sifat dia adalah bila dia tak balance, sifat harga akan cuba balancekan balik. Bila order buy yang ditinggalkan ini, sekejap lagi akan candle turun, dia akan turun sampai ke sini, tujuan dia nak bagi balance. Faham? Macam tu juga. Okay, kalau sell tengah sell, dia akan cuba naik untuk ambil balik order di sini. Itu sifat harga. Sifat natural harga. Anda kena faham. Anda tak mahir smart money concept pun tak apa. Tapi fair value gap anda kena tahu. Wajib tahu. Sebab itu memang sifat harga. Dia macam magnet. Dia boleh tarik harga tu datang ke zone dia. Jelas tak? Faham? Baik. Yang kedua, saya nak bagi tahu kepada anda, satu lagi kepentingan fair value. Okay? Ini sedikit advance. Okay? Bila anda pergi ke satu tahap advance dalam ilmu smart money concept ini, okay, dia akan ada istilah internal and external structure. Internal and external liquidity. Okay? External liquidity maksudnya high dan low. Ataupun equal high, equal low, trend line, Asian high, low. Itu semua adalah external. Internal liquidity adalah fair value gap. Apa kepentingan kita tahu konsep ni? Apa? Yalah, okay, external benda ni, internal FVG. So, apa kegunaan dia? Kegunaan dia adalah sifat harga juga. Di mana harga akan cenderung, okay, contoh, dia pergi ke external. Dia clear liquidity. Contohlah nak bagi anda faham.
Katalah di sini berlakunya equal high. So harga akan cuba pergi clearkan eksternal. Lepas clearkan eksternal, harga akan mencari internal liquidity iaitu F value gap. Sifat harga. Sifat natural harga. Anda faham So sebab tu ini penting. Okey, lepas dia cari eksternal, dia cari internal. Lepas dia cari internal, dia cari eksternal. Fair value gap. Fair value gap. Okey. Banyak volume dekat situ, potensial harga balik ke. Ya. Okey, potensial harga dia macam magnet. Okey, cuma itu saya kata bila anda belajar lebih advance last money concept, nanti anda akan belajar pula istilah IFVG. Inverse fair value gap. Di mana bila contoh dalam ni, okay, ni zone fair value gap kan? Ni zone dia kan? Bila harga datang balik ke sini, dia clearkan fair value gap, itu kita sebut inverse fair value gap. Okey, sebab tu kadang-kadang bila anda belajar fair value gap, kadang-kadang dia datang sampai sini, dia sentuh sikit, lepas tu dia naik. Dia tak main penuh. Kadang-kadang dia datang penuh. Ini semua adalah lebih advance kita akan belajar. Itu semua nantilah insya-Allah kita sempat. Cuma hari ini anda kena tahu basic dulu. Okey, ini penting. Basic ni kena pegang dulu. Faham Okey, kita tengok contoh di sini. Okey, nampak tak? Candle hijau ni. Okey, so kita tengok candle hijau ni, tuan-tuan dan puan. Okey, dia punya paras sampai sini. Kan? Candle yang kedua, biarkan. Candle ketiga kita tengok. Nampak tak? So, gap ni nampak tak? Shadow ni tak turun. Okey, kita cuba bandingkan candle-candle lain. Okey, kita tengok candle merah ni saya marking. Ataupun candle ni lah, candle merah yang atas ni. So, boleh nampak clear. Nampak tak? Dia punya high, dia punya low. Candle satu. Okay, lepas tu kita tengok candle ketiga pula. Okay, dia punya high and then low. Nampak tak? So, maksudnya, sini dah clear. Nampak? Dia punya shadow ni dah naik clear. So, tak ada imbalance. Okay, kita bandingkan yang ni pula. Okay, candle pertama ni, candle ketiga Okay, nampak? Dia punya high, low. Okay, ini dia punya high dan low. Candle ketiga. Nampak tak? Tempat ini kosong. So, ini adalah imbalance. Faham tak? Okey, saya ambil yang ni pula. High, low, dah clear. Candle ketiga, high, low, clear. So, maksudnya semua dah clear. So, tak ada imbalance. Faham tak? Okey, itu maksudnya imbalance. Clear so, of course lah anda perlukan sedikit training. Cuba praktiskan tengok So, kita tengok di sini tuan-tuan dan puan. Bila berlaku macam ini, of course lah bullish fair value gap sebab dia bullish kan. So, kita nampak dia ada kosong dan nampak tak price naik, datang balik sini. Clear. Lepas clear, dia naik. Tak semestinya dia clear, dia naik. Okey, dia boleh turun je. Tapi persoalannya, ruang yang ditinggalkan ini akhirnya dah clear. Okey, kita tengok sini. Sini saya tak lukis. Tapi anda tengok. Fair value gap dia. Clear juga. Nampak tak? Besar candle ni. Clear juga. Nampak? Okey, so anda nampak dekat sini. Ada fair value gap kan? Sekejap lagi, dia mesti akan datang. So, maksudnya kita boleh buat conclusion macam tu. Sampai ke arah macam tu. Maksudnya direction dah boleh nampak dah kat situ. Nampak tak? Okay? Kita tengok bearish pula. Nampak? Kosong. Nampak? Clear. Dan biasanya anda tengok. Biasanya dia akan react something dekat kawasan-kawasan tu. Selalunya macam tu lah. Okay? Itu fair value gap. Kawasan yang imbalance. Okay, baik. Inilah topik yang penting bagi anda yang kita tengok ramai kalau kita buka belajar smart money concept ni. Ramai nak sebut order block. Tapi order block apa sifat dia ramai tak tahu. Okay, itu masalah lah. Okay, so the first thing dalam order block, okay, dia adalah zone ataupun nak bagi anda faham satu kawasan di mana institusi okey, dia tinggalkan order-order dia sementara untuk satu pergerakan. Itu adalah zon jejak dia. Nak bagi anda lagi faham, contoh dia bergerak, dia datang dekat zon ini akan ada huge order.
Sebab apa kita kata huge order? Sebab sifat dia adalah untuk sama ada meneruskan perjalanan ataupun dia akan reverse. Kalau dia nak reverse, dia perlukan a huge. Bayangkanlah, semua sell order, sekarang tiba-tiba nak jadi buy. So, mestilah big order. Faham tak? Okay, sampai dia boleh tukar structure pasaran. Okay? Ataupun dia nak buat break of structure. Maksudnya dia nak continue macam ni. Dia nak break kawasan ketinggian. Kawasan ketinggian ni wujud pasal apa? Sebab ramai seller dekat sini. Bila ramai, nampak? Ramai seller, harga turun. Walaupun itu adalah pullback, tapi ketika itu seller ramai dekat situ. So dia nak pecahkan kawasan seller, banyak sell order, dia perlukan sell apa buy order yang banyak untuk pecahkan zone tersebut. Faham tak? Okey, untuk dia nak pecahkan zone tersebut. So untuk nak pecahkan tersebut, dia perlukan letak huge order. Kadang-kadang dia tak boleh nak bergerak terus bawa semua order. So apa dia akan buat sifat dia? Dia letak order, dia naik, dia pecahkan, dia akan turun, ambil balik order dan dia akan gerak. Faham tak, tuan-tuan dan puan? Okey. Dan secara psikologinya selama saya praktiskan benda ni, ia juga ada kait dengan fundamental. Kadang-kadang dia kena gerakkan harga teknikal, dia kena gerakkan naik. Tapi mungkin tak ramai buyer, tak ramai seller dalam trading. So apa yang dia kena buat? Dia kena buat inilah order block. Dia kena buat structure dulu. So itu saya kata ada benda yang kita nampak macam ni. Ada benda rahsia yang belum lagi kita tahu. So yang diketahui so far adalah smart money concept ini. So anda kena tahu. Sebab tu saya kata harga dia gerak pasal apa? Sebab dia cari liquidity. Dia nak cari stop loss. So anda dah dapat jawapan yang agak mahal bagi saya. Okay? Dia nak dapatkan stop loss anda. Okey, tapi cuma dekat mana kita nak cari entry, itulah yang kita tengah belajar sekarang. Baik, so dah faham order block? Okey, kawasan ataupun zone yang ada kecairan tinggi, kemungkinan besar di zone itulah kita akan cari entry. Contoh, anda tengok okey, harga naik sampai sini. Okey, dia naik. Anda dapat lihat bagaimana dia push, clear liquidity. Sekejap lagi saya akan bagi tahu anda 5 tips untuk anda nak dapatkan liquidity, order block yang baik. So, anda nampak tak? Aggressive move. Nampak? Aggressive move. Okey, dia turun. Waktu dia turun tu, dia tinggalkan banyak fair value gap. Pasal apa dia jadi fair value gap? Sebab dia tengah laju. Dia kata sekarang aku nak sell. Okey, mungkin time tu buy tu nak matching. Tiba-tiba buy tak ada. So, dia kata, okay, tak ada buy, tunggu sekejap. Saya sell dulu. Saya. Itu yang jadi imbalance. Dia tinggalkan order-order buy sementara, dia turun dulu. Sampai dia break off structure. Tapi dalam isu ni, dia bukan break off structure. Change of, pada uptrend, jadi downtrend. Faham tak? Okay. Itu yang pertama. Dah faham Baik. Sifat dia dalam order block, okey, di waktu yang sama dengar saya bagi tips ada 5 tips. Okey. Pertama, kita tengok aggressive move yang boleh menyebabkan berlakunya break of structure ataupun change of character. Saya bagi 5 tips Pertama, aggressive move. Okey, pergerakan yang agresif. Okey, sama ada break of structure ataupun change of character. Faham Itu yang pertama. Dalam pergerakan dia buat break of structure, dalam pergerakan dia buat change of character, mesti kena ada fair value gap ataupun imbalance. Dapat? Faham? Okey, ingat dia kena buat benda ni sehingga dia boleh memecahkan, dia boleh breakout change of. Kita tengok dekat sini imbalance, di sini imbalance, apa tak? Disebabkan itu dia dapat pecahkan. Kita nak benda ni. Okey? Clear? Fokus kepada kawasan berlakunya breakout. Baik, seterusnya
Kita fokus kepada berlakunya tempat break of structure atau change of character. Dalam situasi ni change of character kan. Nampak? Dia dah berlaku sampai ke hujung ni. Betul tak? Okey, dah selesai kan? Selepas itu dia akan buat inducement. Dia akan buat inducement. Okey, inducement ni is the last step lah. Inducement. Ini nombor 3 ya. Okey, inducement. Inducement apa? Kita belajar semalam kan? Contoh, price change of character, dia akan naik ke sini order block. Ini kita belajar. Ni kan, nampak tak? Ni contoh. Ni order block. Okey, price akan nampak macam nak datang, nak sentuh kawasan ni, tapi tak sentuh, dia turun. Ini kita sebut inducement. Ataupun dia tak turun, dia buat macam ni. So ini semua inducement. Faham tak? Okey, so kena buat inducement. Clear? Baik. Dah buat inducement. Okey, and then baru kita akan nampak dia akan ke order block. Okey, masa dia pergi order block, dia akan clearkan inducement yang dia buat tu tadi. Okey, baik. Satu point yang saya nak bagi improvement dalam kita punya study pada kali ini adalah kita nak order block yang clearkan liquidity. Sekejap lagi saya akan tunjuk sebagai extra point untuk anda. Okey, anda tengok Tengok betul-betul. Bapak, terus dia buat change of character kan? Okey, dah buat kan? Okey, lepas dia buat change of character, kita suspect kawasan ini ada order block. Okey, tapi buat masa ni kita jangan fikir apa. Oh, okey. Mungkin ada order block. Okey, tapi ada tak benda-benda ni? FVG ada? Ada. Okey. Inducement ada. Lepas dia break, dia naik, dia turun, nampak tak? Dia tak pergi ke sini terus. Kan? So, ini adalah inducement. Ada? Settle? Okey. Baik. So, harga sekarang nak buat apa? The next step, dia akan cuba untuk buat inducement balik. Clear? Okey, dia akan cuba untuk buat inducement. Dia akan clearkan inducement tu balik. Ataupun clear apa-apa liquidity yang ada dekat sini. Kadang-kadang bukannya ada inducement saja. Kadang-kadang ada equal high. Kadang-kadang ada trend line. Faham tak? So, ada tak dia pergi? Okay, yes, dia pergi. Faham tak? Okay, so persoalannya which order block yang power? Mai, inilah type yang penting untuk anda. Tengok betul-betul. Harga datang, okay, kita akan cari kalau untuk situasi downtrend ini, okay, harga bullish yang menyebabkan dia huge penurunan, kan? Itu satu sebab kalau kita tengok secara general. Saya kongsikan rahsia dia di mana kita nak candle yang clearkan liquidity sebelum dia buat big movement daripada sini kan? Daripada sini ke sini, betul tak? Okey, kita tengok huge candle. Candle apa yang clearkan liquidity? Candle hijau. Kita dapat candle hijau ini. Pasal apa candle hijau ini? Sebab candle hijau ini dia naik, dia clearkan liquidity high sebelum dia. Yang ni. Nampak tak? Okey, so ini adalah satu jenis order block. So kita tarik daripada high ke low, kita tarik. Faham tak? So, kita tarik, kita tunggu saja di sini. Biar dia buat kerja dia. Okey, nak lagi power, nak lebih yakin, okey, lepas dia buat aggressive move, okey, dia akan buat break of structure. Okey, contoh, anda tengok dari sini ke sini, okey, sampai candle merah yang bawah ni, dia buat change of character. Betul tak? Lepas tu dia pull back, dia break of structure. Ini adalah confirmation harga nak bertukar arah. Kalau anda nampak change of character saja, tak nampak break of structure, saya secara personally takkan masuk. Faham? Okey, anda tengok di sini, dia buat change of character kan? Dia buat break of structure kan? Nampak tak? Dia buat yang segitiga ni, ini atas ni kita sebut inducement. Faham tak? Okey, so kalau anda nampak benda ni, anda just relax, dia akan datang ke sini, ambil order anda dan biasanya dia akan jual. Nampak tak? Lepas dia sentuh ambil order anda, apa dia buat?
zap dia clear. Okey, dan anda nampak FVG yang ditinggalkan semuanya dia dah habis clear. Okey, so biasanya dia ambil order block ni, kita akan, ini zone entry kita. Stop loss adalah swing high di sini atas ni. Okey, dan TP adalah swing low sesuatu apa berlakunya change of character atau break of structure tu. Ini adalah first. So kalau kita tengok SL TP dia, risk reward dia biasanya akan cantik. Okay, so order block ada dua jenis order block. Okay, kita tengok di sini tuan-tuan dan puan-puan. Okay, price dia turun. Okay, bukannya dia terus naik. Betul tak? Apa dia buat? Dia turun, naik, turun, naik, turun, naik. Dia main ke satu tahap, dia turun betul-betul. And then dia terus naik. Kan? Dia naik ni, dia dah change character. Dia nampak tak sini? Kan? Okay, persoalannya. Kenapa saya pilih yang ni? Pertama apa dia? Nampak tak? Di bawah ni ada liquidity. Dia clearkan liquidity tu. Okay, lepas dia clearkan liquidity, dia terus buat fair value gap. Okay, dan akhirnya dia menyebabkan aggressive move. Nampak tak? Okay, dia buat aggressive move, dia turun, dia naik. Apa maksud dia? Okay, apa maksud dia? Inducement. Nampak tak? Okay, lepas dia buat inducement, nampak tak? Semua dia buat Fair value gap ada, break of structure ada, semua dia ada Lepas tu dia dah break structure kan? Anda tengok harga turun. Okay, harga ni nampak tak? Perasan tak? Dia turun, dia mitigate betul-betul cun-cun dekat kawasan ni. Nampak tak? Perasan tak? Mitigate betul-betul dan dia naik. Dia main datang sentuh ni kita sebut mitigate. Mitigate. Maksudnya dia sentuh. Nampak? Okay, itu satu contoh. Okey? Ini cara nak kenal pasti saya dah mudahkan bagi anda. Baik, cuma bila anda belajar order block, dia akan ada satu perkataan kita sebut refine. Refine ni senang cerita multi time frame analysis. Okey, contoh. Dalam contoh ni, yang besar hijau ni, dia adalah time frame besar. Mungkin dalam contoh ni saya ambil 30 minit. Okey? Tapi bila anda turun lagi, contoh 20 minit ke 10 minit ke, mungkin anda akan nampak satu lagi order block di situ. Di zone yang dalam zone dia. So itu adalah kawasan kita sebut kawasan refine. Kita akan kecilkan lagi. Bila kita kecilkan, dia potensi, nampak tak? Ada potensi cun-cun datang, sentuh dan naik. Nampak Itu satu contoh. Okey? Ya. Okay. So itu satu. Saya nak tunjuk contoh yang lain dekat sini. Ini satu lagi contoh. Anda tengok. Okay? Aggressive move. Right? So candle hijau mana yang clearkan? Ini. Nampak dia clearkan liquidity, high liquidity, aggressive move dan kita marking. Okey, kita marking saja. Dia ada fair value gap tak? Ada fair value gap ada. Okey, jalan-jalan. Dia ada inducement tak? Ada. Nampak tak dia buat inducement? Okey, dia buat break of structure tak? Yes, dia buat break of structure. So, confirm kawasan ini adalah kawasan order block dan kita lihat harga telah naik. Okey, nak bagi anda lebih faham, mari saya tunjuk in real chart. Okey, hari itu dekat M15 gold, benda yang saya dah lukis sebelum ni. Okey. Anda lihat bagaimana price dari sini turun ke sini. Betul tak? Okey, kejap. Ini inducement ke ataupun breaker block? Kejap. Okey, dia harga ni lebih kepada breaker block. Okey, jadi kita akan belajar breaker block. Ini breaker block. Okey, tak apa. Saya habiskan order block dulu. Okey, contoh order block yang lain kita tengok. Okey, kejap Saya cari order block yang very clear.
Probably yang change of character. Saya cuba nak cari yang change of character. So senang untuk kita nak marking. Zone mana yang power. Saya cari 15. Okey, siapa ada soalan boleh tanya soalan. Jangan segan-segan, jangan malu-malu. Okey, anda tengok di sini tuan-tuan dan puan. Okey, anda tengok price turun and then dia nampak tak? Dia clear liquidity. Dia clear semua liquidity. Nampak tak candle merah ni? Dia clear liquidity bawah ni. Okey, lepas dia clear liquidity, dia terus naik, ada fair value gap. Nampak? Dia ada fair value gap. Okey, apa dia buat? Dia terus break this level. Okey, baik. Satu lagi point saya nak bagi tahu kepada anda. Kadang-kadang kita tengok order block this candle, tapi dia start daripada mana? Daripada sini. So, kadang-kadang zone ni kita akan lukis besar. Saya bagi tahu awal-awal sebab mungkin ada yang salah faham. So, pergerakan dia adalah dari sini. Okay. So, kadang-kadang kita kena memang lukis macam ni. So, kita tengok. Saya tarik. See? Dia kena order block. Dan dia sekarang ni, lepas kena order block, naik. Pacak. Nampak pacak dia macam mana? Faham tak? Okay, itu satu contoh. Tapi sebelum ni, saya pernah lukis, tuan-tuan dan puan. Saya pernah terangkan. Nampak tak ni? Ingat tak contoh yang saya bagi pada hari Isnin ke kalau tak silap saya? Okey, masa tu harga tak datang sini kan? Ingat tak saya ada lukis ni? Okey, nampak tak order block ni? Okey, satu candle yang clearkan liquidity sebelah dia. Lepas tu aggressive move. Okey, anda dapat lihat di sini aggressive move dia ada fair value gap. Okey, lepas tu dia turun, dia naik, dia turun. So ini adalah inducement. Nampak tak inducement? Okay. Di waktu yang sama dia break of structure. Nampak? Change of. Okay, ini pertama dulu. Saya tunjuk yang ini dulu. Okay, ini change of character. Lepas tu dia turun, dia naik, dia turun, dia break low ini maksudnya dia ada break out structure. So ini adalah inducement. Ada fair value gap dan ada order block. Dan kita lihat bagaimana kita punya confident hari itu, kita yakin harga akan datang ke sini, akhirnya harga datang ke sini. So bila dia datang sini apa dia buat? Dia dah clearkan inducement, dia dah mitigate dengan fair value gap dan order block. So akhirnya price drop. 5 step tu dah tukar. Bukan. Bukan tukar 5 step tuan. Step yang Tuan Galih bagi dekat saya tu, 5 step yang Tuan Galih ada sebutkan, semuanya sebiji. Cuma, saya nak tunjuk kepada anda, order block. Kalau kan anda akan jumpa banyak order block. Kan? Okay, ini pun kita sebut order block juga. Nampak? Ini pun order block. Ini pun order block. Tapi dua order block ni, which one paling kuat? Itu saya bagi tahu kepada anda. Anda tengok di sini bagaimana dia clearkan liquidity. So ini adalah order block yang paling kuat. Tambahan, dia tambahan. Bukan dia kurang. SOP tetap sama. Dia punya apa tambahan dekat sini. Okey? Jelas Tuan Galih? Dapat dia sama sebiji. Sama yang apa yang anda belajar sebelum ni. Sebiji. Tidak ada perubahan langsung. Jelas? Clear Baik. So, itu contoh order block. Okey, tapi saya kena tunjukkan. Oh ya, macam tu. Ya. Dia sebab dia ada persoalan. Order block kita jumpa banyak. So, which one yang paling power? So, macam tadi kita dah belajar. Kita belajar premium, kita belajar discount zone kan. So, kalau contoh kita nak sell, kita nampak order block banyak dekat sini. Kita nak sell. Kita ada 3 order block. Sini ada 2 order block. Okey, kita nak sell, kita nak cari POI yang mana? Point of interest yang mana? Ataupun order block yang mana? Mestilah di zone premium kan? Macam tu saya buat improvisation dalam order block kali ni. Anda tengok yang mana dia clear liquidity order block tu, itulah paling power. So tuan tengok dekat sini, saya marking zone ni. Nampak tak? Okay, dia clear liquidity sebelah ni. And then anda dapat a huge movement dekat sini. Aggressive movement. Okay.
Dan di waktu yang sama, nampak tak? Dia buat, macam hari tu saya bagi tahu inducement saja. Saya tak bagi tahu break of structure. Okay. So, saya tambahlah lagi satu info kepada anda. So, insyaAllah dia dapat membantu anda untuk pilih order block yang berkualiti. Dan kenapa harga datang sini dan dia turun? Nampak tak? Okay. Semuanya dia ada atok dia ada. Dia kemas ada. Baik, itu order block. Sekarang saya nak sembang tentang breaker block. So, kita tengok breaker block. Sekarang pukul apa? Oh, sebab dua rancak sembang saya pun tak tengok time. Okay, so breaker block. Ini hari tu mungkin ada yang tak faham. Okay, mai saya explain pula tentang breaker block. Okay, bila kita buat contoh macam ni, suddenly dia break sini kan. Kita buat change of character kan. So, kita tahu dia bermula daripada sini perjalanan dia. So, kita suspect sini akan ada order block kan. Okay, faham tak? Okay, dalam breaker block dia senang. Okay, nampak tak? Dia pecahkan high. Perjalanan dia daripada sini. Ini order block. Ini order block. Betul tak? Senang Tapi tiba-tiba dia datang dia pecahkan order block ini. Dia datang dia pecahkan order block ini bermaksud apa? Di sini ada breaker block. Dia adalah order block yang tidak berjaya. OTE itu buat spot zone discount ni. OTE itu tuan adalah kawasan zone yang ada kebarangkalian tinggi. Okey, order-order besar ataupun zon-zon yang ditunggu oleh smart money. Okey. Apatah lagi kalau OT itu selari dengan fair value gap, apatah lagi kalau OT itu selari dengan order block atau breaker block atau mitigation block, dia adalah zon paling kuat harga boleh react. Itu maksud dia. Contoh, sebelum ni saya pernah bagi untuk euro, saya bagi untuk euro yen. Anda tengok sini Ingat tak tuan kali saya ada tunjuk dekat sini? Okey, saya kata apa? Ini level OT. Yang warna hijau ni. Yang pertama saya lukis ni. Nampak tak? Kan? Lepas tu, kenapa saya highlight zone ni? Sebab candle hitam ni yang pasang tak? Bearish candle ni. Dia adalah zone breaker block. So, saya highlight breaker block. So, nampak tak? Breaker block bertemu dengan OTE. Cun-cun. Apa harga buat dekat sini? Saya besarkan sikit. Apa harga buat di sini? Harga, pada mulanya masa saya lukis harga, dia tengah turun. Pasal tak tuan kali? Saya bagi tahu. Harga tengah turun. Tapi saya kata apa? Dengan confidence saya kata harga mesti akan datang sini. So harga tiba-tiba dia datang ke sini. Nampak tak? Dia punya candle-candle move ni nampak tak? Huge move. Semua ni adalah yang ada big order daripada smart money. Nampak? Dia datang cun-cun. Ni shadow ni sebenarnya. Shadow. Nampak tak? Shadow. Nampak? Shadow. Nampak? Okay. Dia ambil order. Okay. Kawasan yang bertemu ni. Dan apa dia buat? Huge movement dia jatuh. Soalan saya, kenapa dia boleh datang? Dan kenapa saya sendiri secara personally, saya boleh confident. Masa tu harga tengah turun. Betul tak Tuan Khalil? Kat sini dia tengah turun kan? Tapi saya kata apa? Dia akan datang juga. Why? Sebab kita tahu harga, okay, dia akan mencari zon-zon yang ada order. Sekarang dia dah ambil order kan? Okay? Dia dah ambil order kan? Dia dah ambil order semua kan? Dia akan cari liquidity. So liquidity dekat mana? Nampak tak dekat bawah ni? High, low. Ini yang kita belajar first liquidity kita belajar. High dan low. Yang bentuk V tu. Ingat tak? So sekarang dia akan turun. Dia clearkan fair value gap. Internal structure. Lepas tu dia akan clearkan external structure. Apa tak? Apa yang saya mengajar tadi? Okay, dia clearkan. Okay, nampak dia dah mitigate. Dia turun, dia clearkan internal liquidity. Lepas tu dia akan clearkan external liquidity. Itu lebih advance lah. Tapi untuk yang ni dah cukup. Asalkan kita boleh buat profit, kita boleh faham. Kita boleh buat mapping. Ya, betul. Order block bila ada breaker block. Betul, tepat sekali. Order block ada berapa jenis tuan? Okey, order block ada satu jenis saja. Dia macam ni. Order block, breaker block, mitigation block. Tiga ni cukup. Dia jenis block. Okey? Okey, saya tak nak mendengar sebab ada 10 minit. Saya takut tak sempat mitigation ni. Kejap Okey, kita tengok. Breaker block. Okey, dah faham breaker block? Itu contoh yang real tadi saya tunjuk sebentar tadi. Euro Yen. Nampak tak breaker block dia? Okey? Saya tunjuk sekali lagi anda tengok. Okey, dia sepatutnya kena naik. Betul tak?
Okey, dia kena naik break dia punya order block. Tapi apa dia buat? Dia turun ke bawah. Okey, dia pecahkan, nampak? Yang ni dia kena naik. Huge move, nampak tak? Huge move. Okey, semua syarat-syarat dia ada dah. Tapi tiba-tiba dia pecah ke bawah. So, ini kita sebut sebagai breaker block yang tak berjaya. Faham? Clear? Baik, kita tengok breaker block. Saya ingat, lepas ni breaker block tajuk ni saya kena ambil 2 jam kot. Tak cukup. Okey, kita tengok contoh. Okey, anda tengok di sini tuan-tuan dan puan. Ini adalah order block. Nampak tak? Ini adalah order block. Okey. So, apa jadi pada order block? Okey, harga datang, sentuh semua okey. Suddenly dia breakout order block tu. Sepatutnya harga kena turun. Tapi dia breakout. Faham tak? Bila dia breakout, okey, candle yang menyebabkan dia breakout. Nampak tak? Ini adalah breaker block. Kita tarik. Okey, kita tarik. And then kita tunggu harga datang react balik. Macam biasa, dia akan datang react. And then dia naik. Okey? Dia senang lah. Dia macam nak bagi anda faham macam RBS, SBR lah. Lebih kurang macam tu. Cuma, macam mana kita nak marking? Nampak tak? Ini order block kan? Ini order block. Tapi dia mula daripada sini kan? So, ini adalah satu team order block yang gagal. So, order block inilah kita tarik. Cuma, kalau ikut order block, kita turun, dia mitigate, kita akan sell. Tapi yang ni, kita akan buy. Terbalik saja. Internal dan external range liquidity itu benda apa? Okey. Tadi saya dah terangkan. Oh, yang tadi tu Ayah Pin tanya soalan. Ah, Tuan, tadi saya dah terangkan internal external, tapi tak apa saya terangkan sekali lagi. Okey, dengar betul-betul. Dia ada 2 jenis liquidity. Okey. Yang anda tahu majority adalah internal dengan external liquidity. External liquidity maksudnya contoh macam high dan low, equal high, equal low. Macam Asian session high, Asian session low. Macam trend line. Itu semua adalah external. Okey, paling senang nak bagi anda faham high dan low. Okey, internal adalah fair value gap. Fair value gap adalah uh, internal liquidity. Okey, macam contoh tadi dalam chart ni. Okey, tuan tengok. Okey, dia clear, dia naik atas, dia clearkan liquidity high ni semua. Dia ambil, okay, dia dah clear kan, high punya dah settle dah kan, dia dah mitigate kan. Okey, kita tahu lepas ni dia mesti akan cari internal. So, internal dalam perjalanan ini adalah fair value gap yang kita kena cari adalah di sini. Nampak tak? Nampak tak fair value gap? Nampak tak fair value gap dia? Okey, so sekarang kita target dia akan datang sini untuk clearkan fair value gap. Faham tak? Okey, kita tengok sebelah ni. Kita tengok sebelah ni. Harga turun, pasang tak harga dari sini dia turun, dia clearkan liquidity ni. Equal low ni. Nampak? Pasang tak benda ni? Ni equal low kan? Betul tak? Equal low ataupun point low dia daripada high ni ke sini, low dia. Dan secara betulan pula ada equal low. Apa dia buat? Dia dah clear kan? Okay, external dah settle kan? Dia naik atas. Pasal apa dia naik atas? Sebab di sini ada fair value gap. Pasal nak benda ni? Oops. Aduh. Okay, dia akan clear. Nampak benda tu? Okay, sekarang dia dekat sini dah clear liquidity dekat atas kan? Dia dah clear kan? Lepas dia clear apa dia buat? Dia turun. Pasal apa dia turun? Ada fair value gap. Dia turun sampai mana tu? Sampai ke sini. Apa tak fair value gap? Inilah kerja dia. So, sekarang ni kita tengok kalau dia dah clearkan external, apa next step dia? Kita dah tahu dah. Ini adalah dia akan buru benda ni. Dia akan fokus benda ni. Nanti dia turun-turun, dia dah clear kat bawah ni, kita tahu dia akan naik sikit. Pasal apa dia akan naik? Dia akan tengok fair value gap yang ditinggalkan. Contoh dekat sini dia tinggalkan. Mungkin sekejap lagi dia akan ada kat sini. Kita tak tahu. Tapi itulah sifat dia. Okey, saya boleh tak saya habiskan mitigation block? Okey, saya habiskan mitigation block sebab 5 minit je tinggal. Okey, nampak? Yang ni dah faham breaker block. Okey, nampak? Dia break of structure. Sepatutnya break of structure ni dia kena macam ni. Betul tak? Tapi apa dia buat? Dia naik break terus. Order block ni. So, order block yang dia break tadi tu is a failure order block, right? Kita letak saja macam ni. Jangan tukar apa-apa. Tunggu sampai harga datang ke sini, kita entry dekat sini. Berlawanan.
Okey. Baik, mitigation block. Okey, mitigation block adalah sejenis order block yang gagal meneruskan trend dia. Okey. Sifat dia macam ni. Contoh, naik, turun, naik. Break of structure. Kan? Dia turun, tapi dia tak turun fully. Inilah yang seringkali ramai confuse. Betul tak? Bila dia turun terus, kita sebut ini adalah breaker block. Betul tak? Okey, ataupun change of character. Tapi anda pernah perasan tak? Seringkali ada juga anda akan jumpa satu jenis yang macam ni. So, anda dah dapat jawapan tak selama ni? Mungkin ada tertinggi, ini change of character ke? Ataupun dia tak cukup lagi ni? Ini adalah mitigation block. Faham tak? Okey, so bila berlaku mitigation block, tapi dia bertukar arah. Okey, saya ulang sekali lagi. Tengok betul-betul. Okey, 1, 2, 3 dan terus buat nombor 4. Faham tak? Ini kita sebut change of character ataupun di sini berlakunya breaker block. Faham? Tapi apa yang dia buat? Saya tukar pen ni. Bagi anda faham. In color saya ambil merah. Anda tengok, dia gerak sama tapi dia tak terus break kat bawah ni. Apa dia buat? Dia naik dulu, dia create low dulu and then baru dia break. Ini kita sebut sebagai mitigation block. So di sini ada order block. Ada point of interest anda. Okay, order block, breaker block, mitigation block. Okay, kita sebut point of interest. Point of interest. Okay, faham Baik, so ini adalah contoh dia. Ini untuk yang bullish. Faham So untuk breaker block, mitigation block, anda just senang saja. Satu, breaker block, dia akan mencipta high dulu sebelum dia break low dia. Okey, untuk mitigation block, dia gagal mencipta high. Maksudnya ada high yang sebelum tinggi ni. Okey, tapi dia break. Dia buat change of character. So maksudnya setiap kali berlaku change of character, anda just tengok level high dia. Itu je key point dia, itu je tips dia paling mudah. Okey? Anda faham Setiap kali berlaku change of character, anda tengok high dia. Okey, kalau high dia macam ini adalah breaker block. Kalau high dia macam ini adalah mitigation block. Garis tengah rekod. InsyaAllah tuan. Mungkin saya kena lanjutkan lah 2 jam punya ketika berlakunya 2 jam. InsyaAllah nanti kita tengok. Okey, faham Itu antara perbezaan dia. Okey, contoh nampak tak? High, low, suddenly dia break. Nampak tak? Daripada uptrend, dia jadi downtrend. So high ni lebih tinggi, nampak tak? High ni rendah. Okey, so ini adalah level mitigation block. Ini adalah paras dia. Okey, so harga akan insya-Allah akan react dekat kawasan. Okey, nampak sini High ni lebih rendah daripada high sebelum ni. Okey, then kita just marking saja level dia. Okey, yang menyebabkan dia punya kenaikan dan dia penurunan di sini iaitu daripada di sini. Okey, so nampak tak harga react terus turun. Ini real chart Okey. So saya rasa itu saja tuan-tuan. Saya rasa macam tak sempat, insya-Allah nanti saya akan cuba usaha untuk kongsikan in next session So